Hari ini adalah program Anggun Suri di mana 10 pasangan pengantin B40 kahwin secara beramai-ramai yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan negeri kecuali duit mas kahwin. Tahun lepas kita cuma buat 3 daerah saja, tahun ini 10 daerah dan insyaAllah pada tahun depan kita akan tambah lagi. Hari ini kita nampak 10 pasangan, kemungkinan tahun depan kita buat lebih lagi daripada 10 pasangan. Saya ucapkan tahniah kepada pengantin yang dapat melangsungkan perkahwinan pada hari ini. Dan Alhamdulillah, syukur kepada Allah, rata-rata melahirkan rasa syukur terima kasih kerana mereka dapat melangsungkan perkahwinan lebih cepat daripada yang sepatutnya. Dan ini adalah satu usaha kerajaan negeri kerana kita selain daripada usaha meningkatkan ekonomi, fizikal, pembangunan negeri, tetapi kita tidak lupa kepada pembentukan masyarakat, pembangunan modal insan supaya mereka dapat cepat melangsungkan perkahwinan, boleh memulakan kehidupan baru.